Hak Supi dak tunjuk we tengok ni orang panggil kata buah lima manis lah. Orang Thailand kita dia panggil kata buah lima som kiawan. Ataupun nama dia banyak lah nah, tapi rupa belah ni lah. Sebab gapo orang yang di buah pinggir tak boleh makan banyak. Ataupun setengah-setengah doktor tu dia larang terus jangan makan buah lima belah ni. Sebab dia ada potasium tinggi. Bahawa dia ada potasium tinggi tu, dia buat buah pinggir kita, tahap dia naik. Tahap buah pinggir tu naik sangat tinggi. Sebab dia ada potasium lah. Sebab tu dari ni, orang yang di kecing manis, orang yang di buah pinggir, jangan sangat makan buah lima belah ni. Orang kecing manis pun jangan. Sebab apa tu, kecing manis dia naik. Dalam buah lima belah ni banyak gula duk dalam, banyak manis duk dalam nah, duk dalam buah dia tu. InsyaAllah nah, sebab tu orang yang di buah pinggir dengan kecing manis tu beringat sikit nak makan buah lima nah. Alhamdulillah.